Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah menyertai pameran Business Networking Session sempena jamuan makan tengah hari Menteri Besar Kedah bersama ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah Kerajaan Persekutuan dan ketua-ketua eksekutif syarikat berkaitan kerajaan GLC pada 12 Mac 2014 bertempat di Wisma Darul Aman, Alustar, Kedah. Business Networking Session ini diadakan adalah bertujuan untuk memperkenal dan mempromosi produk-produk keluaran usahawan di bawah bimbingan jabatan atau agensi kepada umum, khususnya kepada syarikat-syarikat swasta dan perhotelan. Selaras dengan objektif utama Business Networking Session ini diadakan, MADA telah berpeluang mempromosi sebanyak 20 jenis produk yang berpotensi tinggi dalam pasaran dengan melibatkan 7 orang usahawan di bawah bimbingan MADA. Produk-produk usahawan MADA ini dipilih berdasarkan pengeluaran produk yang sentiasa konsisten dan berterusan dan usahawan-usahawan yang berada di dalam PKS 3 hingga PKS 5 di mana jualan tahunan produk bernilai antara RM5 juta sehingga RM100 juta. Susulan daripada keputusan yang telah dibuat di Mesyuarat Exco yang lepas, kita sekarang melancarkan satu program di mana kita nak supaya produk-produk industri kecil dan sederhana yang dikeluarkan ataupun dihasilkan oleh syarikat-syarikat swasta yang mendapat bantuan dalam pelbagai bentuk daripada GLC, peringkat negeri dan juga persekutuan untuk digunakan bagi semua program-program rasmi kerajaan negeri dan juga yang dianjurkan oleh jabatan ataupun agensi negeri dan juga persekutuan. Saya lihat ini adalah satu-satunya cara untuk kita pastikan produk-produk kita ini mendapat pendedahan yang seluas-luasnya. Maklumlah di peringkat negeri dan juga di jabatan-jabatan dan sebagainya, banyak majlis-majlis yang kita anjurkan dan semestinya kita gunakan kesempatan itu untuk kita mempromosi produk-produk buatan Kedah. Selain itu, produk usahawan-usahawan ini harus mempunyai sijil pengesahan halal dan juga mana-mana persijilan dan akreditasi yang berkaitan seperti sijil makanan selamat tanggungjawab industri, mesti, sijil amalan penghilangan yang baik GMP dan sijil One Malaysia Best, dan juga mempunyai pembungkusan dan pelabelan yang mematuhi Akta Makanan 1983. Turut sama dalam Business Networking Session tersebut adalah Pengurus Besar MADA, Datuk Haji Abdul Rahim bin Saleh dan Pengarah Bahagian Industri Asas Tani dan Bukan Padi MADA, Encik Zulkifli bin Romli. Yeah.